Jom kita masuk K-Plus Store. Pertama yang korang nampak adalah merch kolaborasi LK dan Delicious in Dungeon. Sangat special sebab feature makanan Malaysia. Bukan makanan dungeon je. Lepas tu ada banyak komik novel import dari Jepun. Dalam bahasa Jepun adalah beberapa judul yang best. Bahasa Indonesia ada Alia ni. Lepas tu ada Goku Rakugai, ada Windbreaker, ReZero. Yang bahasa Cina pun kita ada juga untuk judul-judul best macam Apothecary Diary, Silent Witch dan banyak lagi lah. Bangga-bangga bahasa Melayu pun ada juga yang eksklusif di Popular. Ada beberapa judul-judul terkini yang korang boleh dapatkan dekat sini. Okay? Kesemua jilid Delicious in Dungeon bahasa Inggeris pun ada di sini beserta artbook dari Jepun. Kalau suka kucing, wajiblah beli komik dan merchandise Azuki-san ni. Memang comianya. Barang lawak campus dengan MKB pun ada kat sini weh. Bolehlah korang pegang-pegang, tengok dekat-dekat. And of course, mestilah kita orang bawa komik-komik lokal juga. Macam CD Putera, lawak campus, artbook, figura, acrylic stand, banyak lagi. Yang dekat sebelah je kita ada judul-judul dari Singapura dalam bahasa Inggeris. Khas buat anda Kipas Mati Puyo, artis komik seram kita kembali menghantui dengan karya-karya serta figura yang ada dekat sini juga. Ada juga section untuk merch daripada siri-siri Popular. Rasanya macam banyak jugalah merch kat sini. Korang boleh tengok-tengok yang mana yang korang suka. Jangan risau, semuanya original dan harga pun berpatutan. Merch ReZero pun banyak juga dekat sini. Lepas tu ada Hatsune Miku. Lepas ni kalau orang tanya, kita orang ada kata-kata ni lah kedai kita orang. Kedai fizikal pertama di bertempat di Lalaport Mungkin Bintang Aras 2. So ajaklah kawan-kawan yang datang sekarang.